korang. Hari ni Intan ada dekat Kajang tau. Kita nak terjah rumah customer kita yang dah pasang tiles Jubi cantik. Korang nak tengok tak? Let's check it out. Hai, Assalamualaikum. Hai, saya Zamri. Saya Fariza. Kami adalah owner Rumah ini. Kita tak ada spesifik konsep. Ini adalah mix and match ikut cita rasa hati kami. Okey, tercetusnya idea semua jubi-jubi daripada Jubi Cantik ni sebab kita nak cari yang bersesuaian dengan owning. So, bila kita nampak marble belakang ni, terus jatuh hati. Itu yang matchkan dengan jubi-jubi ni yang seterusnya juga. First, bagi pihak saya lah, saya tak setuju sebenarnya. Sebab harga dia terlalu mahal. Tetapi bila dah buat tu berbaloi, tapi semuanya idea daripada isteri saya. Jadi biar isteri saya yang jawab. Okay, so jadi je saya ni memang suka yang cantik-cantik perempuan kan. So jadinya bila pergi ke Jubi Cantik, kita nampak dia punya design-design dia yang memang kita pergi ke kedai lain memang tak jumpa. Ada yang design hampir menghampiri design tu tapi tak dapat takap kita punya hati. So seterusnya memang kita teruslah beli semua daripada Jubi Cantik. Okay. Dah lama kan? Kita kenal pada lebih kurang 2019 rasanya. For the first time sebab kita buat backsplash. Masa tu sebenarnya balik daripada kerja. Tak ada intention pun. Tapi memang nak pasang kabinet dekat dapur. So cari backsplash. Ternampak Jubi Cantik dekat depan Giant dulu So singgah dekat situ. Tengok macam terus, okay, boleh beli satu kotak tak? Tu yang bermulanya pada tahun 2019. First time kita masuk macam dia punya presentation tu macam tenang kan? Kita rasa tenang. Tapi banyak orang kata variety lah. Pilihan tu, tile tu bukan kita nampak ini berbeza, Bagi saya semua cantik. Tapi biasalah naluri ni yang pemilihan dia perempuan jugalah. So overall cantik and dia bagi banyak idea pada kita macam mana kita nak olahkan design-design yang ada. So daripada situ juga datangnya tercetusnya idea sebabkan kita nampak mock-up dekat JB showroom bentuk arch ni. So kita ambil inspirasi daripada situ jugalah. Sebelum ni kita tak ada satu sudut keluarga tau. So bila pasang tile ni, kita nampak suasana tu family kita akan berkumpul di sini. So tenang lah kita rasa suasana family kan. Happy, energi kita lagi rasa bersemangat. Bila balik tu penat kerja, buka pagar rasa macam rasa relax. Relax tu masuk rumah. First impression kan, diorang datang, diorang akan cakap wow. Sebab sebelum ni memang berbeza. So bila datang tu memang diorang kata sesuatu yang lain. Jadi kita tengok pun tempat yang kita duduk ni kan belakang ni macam studio. So kat sini lah tempat dia bergambar. Inilah background yang digunakan untuk family-family datang kan. Bila raya itu, bila ada event apa kan, kumpul lah. So gambar tu automatik dah jadi cantik lah. Dengan Jubi cantik lah. Sebelum ni mungkin area ni kita jadikan tempat parking kereta saja semata-mata. So anak-anak pun memang dekat dalam hall. So bila kita dah renovate cantik-cantik dengan Jubi Cantik, so sekarang dah ada location untuk anak-anak main-main kat luar and jadi tempat istirahat kita orang satu family, terutama pagi atau petang. Kita memang recommend sangat lah. Sebab bila contoh
jiran kita kan. Bila kita buat ni, dia kata aku dah lama cari benda ni. So apa yang kita buat ni, dia kata dia tahu harga tu memang lain, tapi dia cari tempat lain tak jumpa. So saya cakap, saya recommend bila kalau you all nak buat untuk Porsche katakan, so tirulah kita punya. Memang daripada jubir cantik lah. Overall daripada service staff sangat superb. Boleh kita mention nama dia? Mention daripada Kajang. staff Arif daripada Kajang. Sangat friendly. Dia boleh siap kirakan based on keluasan tempat, berapa banyak jubin yang kita perlu beli supaya tak membazir. Lagi satu, kalau ada pertukaran kan, sangat mudah. So kita ada defect sikit, dia kata bang just datang je, kita call, dia prepare, just kita ambil, dan cepat lah, sangat cepat. So kita pada mulanya kita sama ada nak pilih sama dengan checkered ataupun kita nak pilih match colour dengan marble arch. Tapi sebab fall in love sangat dengan marble arch and kita nak matchkan colour, so that's why kita pilih terrazzo. Sebab kita nak kontra kan, yang sana tu dia ada macam diamond. So bila kita pakai terrazzo ni, kita nampak ruang ni lebih luas. Kan, Okay, untuk Breeze Flora, Breeze Block Flora, sebabkan colour dia juga. So kita nak bentuk dia dan juga colour, sebab Breeze Block ada banyak bentuk, and bentuk yang dekat jubir cantik tak ada kat tempat lain. So pada asalnya kita orang nak cat putih. And then tapi sebabkan pengaruh-pengaruh jiran juga, and then dia kata tak payah cat, dah cantik dah warna Breeze Block ni. So kita nak matchkan juga dengan yang owning dan juga marble. Okay, kita remainkan warna coklat. Okay, untuk checkered tiles tu sebenarnya kita inspirasi sedikit daripada style English. So English style tu, and then sebabkan kita nak level up kan, bezakan dengan terrazzo punya kawasan, nak jadikan satu tempat yang kita boleh ruang untuk lepak-lepak, and then kalau beza slab beza level lah. So jadinya kita decide kat situ, daripada kira walkway lah sampai ke masuk pintu, kita maintain checkered punya design. Ni mana yang paling suka? Paling favourite? Ni marble arch. Jubir cantik, yang cantik-cantik sahaja. Macam mana dengan episod kali ni? Terinspirasi tak? Dah lah konsep mix and match. Bila dah pasang, cantik gila. Kalau korang berminat nak pasang tiles dari Jubir Cantik, boleh visit ke showroom kami, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan follow social media kami. Terima kasih, bye-bye. Yang cantik-cantik sahaja.